Jika anda memiliki RM1 juta pada tahun 2016 dengan harga emas di paras RM181 per gram, anda boleh dapat sekitar 5.5 kilogram emas. Hari ini, dengan RM1 juta dan harga emas sekitar RM450 per gram, anda hanya akan dapat sekitar 2.2 kilogram emas, lebih separuh kurangnya berbanding 9 tahun lepas. Katakan anda telah mengalihkan simpanan RM1 juta tersebut ke dalam bentuk emas pada tahun 2016, hari ini, 5.5 kilogram emas tersebut telah bernilai sekitar RM2.5 juta, lebih 2 kali ganda nilai simpanan asal. Ada dua kesimpulan yang kita boleh dapat dari kiraan tadi. Yang pertama, dengan nilai ringgit yang sama, telah hilang kuasa beli 2 kali ganda dalam masa 9 tahun sahaja. Yang kedua, harga emas meningkat setinggi 16% setahun dalam masa 9 tahun lepas. Simpanan di ASB, tabung haji dan KWSP yang disimpan dalam bentuk wang fiat bukan sahaja kerugian dari sudut kehilangan kuasa beli, malah dividen yang diberikan sekitar 5.5% setahun jauh lebih rendah berbanding keuntungan dari kenaikan harga emas. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.